Ini bab larangan daripada najas dalam jual beli. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, la tanajashu, janganlah kamu melakukan jual beli secara najis. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Anas. Hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu, mereka melarang daripada najis. Najis itu, kata Tirmizi, seseorang itu pergi kepada orang yang tahu barangan, yakni nilai barangan, kepada tuan punya barang, lalu dia menawarkan lebih tinggi daripada yang ditawarkan, dan itu pada ketika pembeli itu ada, dan dia mahu memperdayakan pembeli dengan sebab itu, dan dia tidak ada niat untuk membeli. Dia sebenarnya hanya mahu memperdayakan pembeli dengan apa yang dia tawarkan. Ini satu bentuk penipuan. Syafi'i berkata, jika seseorang itu melakukan najas, maka najis itu berdosa pada apa yang telah dia lakukan, dan jual beli itu tetap sah jadi, kerana penjual itu tidaklah najis, dia bukanlah yang menaikkan harga. Di dalam ini bab berhubung dengan melebihkan pada timbangan. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Suwaid bin Qais, kata dia, saya dan Makhramah al-Abdi telah membawa bazar, mana barang-barang keperluan daripada Hajar, satu kampung berdekatan dengan Madinah. Maka Nabi SAW, ataupun satu tempat di Yaman, Rasulullah SAW datang kepada kami dan baginda menawarkan kami dengan seluar. Dan saya ada seorang tukang timbang yang mana dia menimbang dengan upah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada wazan itu, penimbang itu, hendaklah kamu timbang dan pelebihkan. Dalam bab ini diriwayatkan daripada Jabir dan Abu Hurairah. Hadis Suwaid adalah hadis hasan sahih. Ahli ilmu menganggap elok dilebihkan, diberatkan pada timbangan. Syu'bah meriwayatkan hadis ini daripada Simak. Beliau berkata daripada Abu Safwan, lalu beliau menyebut hadis ini. Ini bab berhubung dengan memberi tempoh kepada orang yang susah dan berlembut dengannya. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi tempoh kepada orang yang sukar, yakni penghutang yang tidak berduit, atau dia mengurangkan untuknya, Allah SWT memberi perlindungan kepadanya itu di bawah lindungannya, di bawah lindungan arasnya. Pada hari tidak ada perlindungan melainkan perlindungannya. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Abu Yasar, Abu Qatadah, Hudzaifah, Abu Mas'ud, Mubadah dan Jabir. Hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih, tetapi gharib melalui jalan ini. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Mas'ud, katanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki di kalangan umat sebelum kamu telah dihisap, dan tidak didapati baginya itu satu pun kebaikan. Cuma beliau seorang yang kaya, dan dia bergaul, yakni berjual beli dengan orang ramai, dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk memaafkan ataupun melepaskan orang-orang yang tidak berharta itu. Allah SWT berfirman, aku lebih berhak dengan perbuatan itu daripadanya, maka hendaklah kamu memaafkannya, melepaskannya. Ini bab berhubung dengan matlul ghani, dolak dalih orang kaya itu adalah kezaliman. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, matlul ghani, penangguhan ataupun dolak dalih yang dibuat oleh orang yang kaya itu adalah satu kezaliman.
apabila seseorang itu diminta untuk pergi kepada mali orang yang kaya, maka hendaklah dia ikut. Manabila seseorang itu diminta untuk dia mendapatkan hutangnya itu daripada orang yang kaya, maka hendaklah dia bersetuju. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Syarif bin Suwaid Al-Thaqafi. Imam Tirmizi berkata, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Maknanya apabila seseorang itu diminta untuk mendapatkan yakni hutangnya itu pada orang yang kaya, maka hendaklah dia turut. Sebahagian daripada ahli ilmu berkata, apabila seseorang itu yakni hutangnya dipindahkan kepada orang yang kaya, fahtalah, lalu orang yang kaya itu bersetuju, maka terlepaslah orang yang memindahkan hutang itu, yakni penghutang. Walaysa lahu, dan dia tidak berhak, yakni muhal itu makna orang yang yakni pemuhutang, pemberi hutang, dain itu dia tidak berhak untuk minta balik daripada muhil. Itu pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sebahagian ahli ilmu berkata, apabila harta itu binasa, harta itu tiada, disebabkan muhalu alaihi, mana orang yang dipindahkan kepadanya itu muflis, maka dia boleh minta daripada yang pertama. Dan mereka berhujah dengan pendapat Uthman dan lain-lain ketika mereka mengatakan, laisa ala mali muslim tawa, harta orang Islam, tidak ada pada harta orang Islam itu satu kebinasaan pun, mana tidak sia-sia. Ishaq berkata, makna hadis ini laisa ala mali muslim tawa, yakni apabila dipindahkan hutang orang itu kepada orang lain dan dia merasakan orang itu kaya, ada duit, rupa-rupanya dia orang yang mu'dim, tidak ada duit, maka tidak ada pada harta orang Islam itu sia-sia. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, dalil orang yang kaya itu kezaliman. Apabila kamu diminta untuk mendapatkan hutang kamu itu daripada malik, daripada orang yang kaya, maka ikutlah, dan jangan jual beli, dan jangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Bab yang pertama berkenaan dengan najas. Najas ini tafsiran yang dibuat oleh Imam Tirmizi tadi, iaitu orang yang tahu nilai harta, nilai barang tadi, orang yang dia tengok barang, orang yang melihat barang tadi, dia tengok kepada tuan barang, dia pun menawarkan dengan lebih tinggi lagi daripada harga tersebut. Perbuatan dia tu pada mana ketika ada orang nak beli barang, jadi seolah-olah dia cuba nak bersaing, dia nak memperkenalkan, nak mengenalkan pembeli. Mana satu barang tu kita kata harga RM100, penjual nak jual harga barang tu dengan harga RM100. Orang tu pembeli hampir nak setuju dah dengan harga tadi. Tiba-tiba mari seorang ni, dia kata, saya nak barang ni, saya bayar 120. Jadi penjual tadi bila orang nak harga tinggi, dia naklah jual. Jadi pembeli yang pertama tadi kata, kalau gitu saya nak bayar 150. Hak tu pula tadi kata, saya akan bayar lebih lagi, saya akan bayar 180. Jadi waktu pula kata, saya nak bayar 200. Lepas tu dia kata, saya dibelilah. Jadi harga tu meningkat, harga tu jadi meningkat. Jadi orang tu tadi, kalau dia nak barang tu terpaksalah dia bayar dengan harga 100, dengan harga 200. Jadi hak ia najis itu yang apa, cuba menaikkan harga tadi. Dia bukan nak beli sangat, sebenarnya dia nak memperdayakan. Sebab itulah Imam Tirmizi kata ini satu bentuk khadi'ah, penipuan.
Jadi dia nak mengenakan pembeli yang pertama itu untuk dia keluarkan duit dia. Ini satu bentuk maknanya melebih-lebihkan. Nampak barang tu lebih, maknanya pada pembeli pertama tadi dia nak, kalau dia tak boleh barang ni, orang tu nak. Ataupun dia rasa benda ni penting, berharga. Kalau tak beli rugi. Sebab apa? Sebab benda ni bukan dia seorang nak, orang lain nak juga. Jadi itu berlaku persaingan. Tetapi kalau masing-masing itu benar-benar nak barang tadi, walaupun terpaksa bayar dengan harga yang tinggi, tak apa. Hasilnya niat najis itu adalah untuk memperdayakan orang. Di sini Maulana Mubarak Furi wa mari tafsirnya oleh Ibnul Athir dalam kitab Nihayah, satu komus hadis, iaitu orang tu puji barang untuk melariskannya. Kalau kita learn ni kat waktu beli 10 orang sebagai testimoni, barang ni molek, berkualiti, macam-macam kata molek. Jadi pembeli ni dia kata dengan harga setahun ni, wah tinggi ni, berbaloi kita bayar. Jadi barang tu tidaklah, harga tu tidaklah mana, tapi beli juga. Sebab apa? Sebab terpedaya dengan testimoni orang. Dia kata molek. Jadi dia pun beli juga. Termasuk di bawah bentuk surah, bentuk najas ini, bila tua barang tu kata saya beli ni dengan harga ni sebenarnya harga tapi tak apalah, ambil lah harga modal pun. Padahal dia ambil murah lagi. Ataupun dia kata harga barang ni kita jual biasanya 200, ginilah kita beri 150. Padahal hak biasa-biasa dia jualnya memang 150 pun. Cuma bila dia akak tinggi tu, dia akak tinggi tu, jadi seolah-olah dia kata ni kita beri diskaun. Jadi orang yang beli tadi dia terpedaya. Mana dia pada anggapan dia bertuah sebab tuan kedai tadi beri diskaun pada dia, diskaun yang tinggi. Ini pun termasuk di bawah bab najas juga. Tali. Jadi illah sebab pengharaman jual beli ni kerana ada unsur tipu tali. Jadi hendaknya dalam muamalah ni di antara penjual dan pembeli ni dia kena ada jujur. Barulah ada keberkatan dalam jual beli itu. Jadi dalam hadis ni la tanajashu, ini sirah tafa'ul. Mana janganlah kamu saling jual beli secara lagu ni. Maknanya bila dah seorang buat, pakak ramai buat. Ataupun benda ni tak jadi kalau tidak berlaku kepada beberapa orang, dibuat oleh beberapa orang. Sebab boleh jadi di antara najis ini dengan penjual tadi mungkin dia pakat dah. Dia pakat dah. Dia kata kamu marilah masa aku nak jual ni, kamu walau nak beli barang ni. Dah. Jadi aku nanti tengok. Jadi kamu akak harga orang yang nak beli ni pun dia akan akak harga. Lepas tu kamu akak harga lagi, dia akan akak harga lagi. Jadi kesudahannya aku akan mendapat harga yang tinggi. Lepas dia katalah aku bagi diskaun, bagi kamu tu ada. Ini tipu daya. Kemudian Imam Syafi'i kata wa idza najasha rajul fanajis athimun fima yasna. Bila berlaku jual beli secara najas ini, orang yang melakukan dia menaikkan harga ni, dia berpura-pura nak bayar juga tu, dia berdosa dengan sebab perbuatan dia.
dia jual beli tu jadi. Jadi maknanya hak ni jadi tu sebab apa? Sebab dikira penjual tadi tak terlibat. Cuma dia ada khiyar. Mana kepada hak kena tipu tadi, dia khiyar lah, khiyar ghaban. Mana dia ada khiyar, mana dia bila dapat tahu bahawa harga sebenarnya tidak setara ni, dia beli juga, maka dia berhak memulakan balik tadi. Dia berhak untuk mendapat khiyar. Ada juga yang kata tak perlu untuk diberikan khiyar kepada dia sebab dia jadi. Masalahnya dia ni tidak cermat dalam jual beli, sebab itulah dia kena tipu. Tetapi ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi kata kena ada khiyar ni, sebab dia kata bukan semua orang boleh tahu nilai barang itu sebenar, harga semasa. Jadi kalau dia kena tipu pun maka dia berhak untuk mendapat khiyar. Lepas tu Imam Syafi'i kata li'annal bai' ghairu najis. Mana orang penjual tu dia tidak terlibat dengan perbuatan najis ini, cuma dia mengikut siapa nak, siapa dia dak, siapa dia mampu beri harga yang lebih tinggi, dia setuju untuk jual kepada orang tersebut. Jadi seolah-olah di sini sah jual beli ni selama mana bai' tua punya barang tadi tidak terlibat. Mana kalau dia terlibat tidak sah. Kalau ada pakatan tidak sah. Ini bab melebihkan pada timbangnya. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Suwaid, kata dia, saya dan Makhramah wa mari Bazzan. Baz. Baz ini iaitu pakaian ataupun alat keperluan rumah, dalam bentuk pakaian lah. Jenis kain, mana baju, seluar, kain selimut, cadar. Mengikut Mulla Ali Al-Qari, kata Muhammad Asy-Syaibani dalam kitab Siyar dia, baz menurut ahli Kufah adalah pakaian yang dibuat daripada kapas, bukan daripada bulu. Hajar tu pula satu tempat yang dekat dengan Madinah. Ada kata ini tempat di Yaman. Jadi kata dia, Nabi SAW mari jumpa dengan kita ni. Nabi jumpa dengan kita ni mana ni? Dalam riwayat Nasa'i kata di Mina, di Mekah. Nabi mari jumpa dengan kita ni di Mina, di Mekah. Itu dalam riwayat Nasa'i. Riwayat Tirmizi ni dia ringkas. Fasawa mana bisarawil. Nabi SAW buat tawaran dengan kita ni, mana Nabi nak beli seluar. Dalam riwayat Nasa'i, fashtara minna sarawil. Nabi SAW membeli daripada kita seluar. Jadi di sini masalah Nabi ni pakai seluar atau tidak. Jadi ulama bahas. Kata Suyuti di sini, sebahagian mengatakan bahawa Nabi SAW membeli seluar tetapi dia tak pakai. Tetapi Ibnul Qayyim dalam Huda dia, Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad, Ibnul Qayyim cenderung kepada Nabi SAW beli tu untuk dia pakai lah. Sebab tu dia beli. Dalam riwayat yang lain ada juga terang, disebutkan bahawa Nabi SAW ni memang beli seluar dia untuk dia pakai. Jadi hak sebut dengan jelas Nabi pakai seluar tu, itu riwayat yang dhaif, tak kuat. Tak kuat. Tapi hak Nabi beli ada sabit berdasarkan pada hadis ni lah. Mana beli sekarang pakai itu hal yang lain. Mana dari segi kita nak sabitkan kepada Nabi, maknanya berkenaan dengan Nabi beli seluar ni tak ada khilaf ulama. Cuma hak Nabi pakai tu khilaf. Khilaf.
Lepas tu Syekh Zakaria dia ada buat mari dalam ta'liq dia dalam Bazlul Majhud, dia sebutlah ada riwayat daripada Abu Ya'la, iaitu dalam riwayat ada satu riwayat tu, kalau silap riwayat Abu Ya'la, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang yang pakai seluar. Mana di sini walaupun seluar tu sarawil, seluar ni asal dia seluar ni syirwal dalam bahasa Parsi, syirwal. Jadi walaupun jadi kita katalah Nabi tak pakai seluar, tapi Nabi mendoakan kepada orang yang pakai seluar, rahimallahu mutasarwilat, semoga Allah SWT merahmati kepada perempuan-perempuan yang pakai seluar. Jadi bila Nabi doa kepada perempuan pakai seluar, lepas tu ada disebutkan itu lebih menutup kepada dia, lebih menutup aurat. Jadi bila kata itu lebih menutup aurat, doa pula untuk orang pakai seluar ni, walaupun dalam hadis tu sebut doa kepada orang perempuan saja, tetapi dari segi perlu kepada tutup aurat ni tidak nanti kepada perempuan, lelaki pun perlu juga. Maknanya dari segi sunnahnya, walaupun tidak, ataupun ulama khilaf lagi tentang Nabi SAW pakai seluar ataupun tidak, tetapi dari segi ruh tu, maksud tu, walaupun dari segi surah, dari segi rupa ataupun bentuk tu tidak sabit, tetapi dari segi ruh tu termasuk dalam bab menutup aurat, dan itu lebih sempurna lagi berbanding dengan pakai kain pelekat. Jadi hak Nabi doa tu ada disebutkan dalam riwayat, perempuan dia jatuh daripada kenderaan dia. Dia jatuh daripada kenderaan dia, muju dia pakai seluar lah, maka aurat dia tu tidak terdedah. Sebab itulah Nabi SAW mendoakan dia mendapat rahmat. Mana dia berusaha, mana pakai sesuatu yang lebih menutup aurat. Maka kita lagu tu jugalah, supaya juga kita kata pakai t-shirt dengan pakai baju kurta ataupun jubah, bagi lelaki, terutamanya kalau dia semaya, dia nak semaya, dia pakai seluar. Jadi kalau setengah orang ni dia tak faham, dia pakai t-shirt sikap, bila dia sujud tu kadang-kadang nampak bahagian aurat dia tak khabar. Jadi hak nampak tu bukan nampak dari bawah, nampak dari atas. Dari segi hukum fiqhnya, menutup aurat ni wajib tutup sesuatu yang nampak dari belah atas. Kalau dari belah bawah tak wajib. Contoh kita pakai kain pelekat semaya, tak. Kalau kita diri memanglah tutup aurat. Tetapi kalau kita sujud, tak, orang duduk belakang dia nampak lutut kita, nampak paha kita. Jadi pada ketika tu itu tak wajib kita tutup, sebab itu nampak dari bawah. Jadi nampak dari bawah tidak wajib tutup, tetapi nampak dari atas wajib tutup. Jadi sekarang masalahnya budak-budak kita ni dia pakai baju t-shirt, dia pakai t-shirt, dia semaya, mulai dah semaya jemaah, tapi bila dia sujud nampak, dia tak khabar tu. Jadi memakai seluar tu lebih menepati kepada maqasid, tujuan tutup aurat, lebih tepat lagi, berbanding dengan kain pelekat. Bukan kata kain pelekat tak boleh pakai, tetapi lebih sesuai, terutamanya orang naik kenderaan, lebih sesuai, ataupun orang tidur di tempat-tempat yang tertentu ni, lebih selamat dengan seluar. Kemudian Nabi SAW kata suai, kita ada wazan, mana kita ada ni bahagia orang jun nimbang ni, mana di sini tak apa, kita ambil upah orang, gaji dia untuk timbang.
Jadi Nabi SAW kata zin, timbalah, wa arjih, apa lebih. Maknanya mana Nabi bayar, di sini tidak disebutkan Nabi bayar dengan apa. Cuma Nabi bui lebih, bui lebih dalam bab jual beli ni. Mana dia timbal bagi pihak dia tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pelebihkan bayaran dia tu. Begitu juga dari segi kata Khattabi di sini, dalam hadis ini menunjukkan kepada harus mengambil upah ujrah kerana menimbang ataupun menyuka. Begitu juga upah kerana membahagikan jom kira gapo semua. Ada pendapat yang kata Sa'id Ibn Musayyib dia melarang daripada upah qasam ni, orang je bagi ni. Begitu juga Imam Ahmad. Tapi di sini Nabi SAW bila dia suruh ni, mana boleh lah ambil upah. Mana ni atas satu kerja ni orang tu berhak mendapat upah. Dan upah tu pula kita ni jangan kira sangat dengan dia lah, mana we lebih. Mana bermurah hati, mana kita contoh kita kata dia ambil kita ambil dia buat kerja dan kita bayar upah pada dia. Jadi biasanya orang beri pada dia 1 riyal sehari, kita pun berilah lebih 110 riyal ke. Itu maknanya kita bermurah hati, bayar dengan lebih sempurna lagi. Ini bab memberi tempoh inzar, ataupun melewatkan, muksir, memberi tempoh kepada orang tak ada pitih, yang ni orang fakir yang berhutang, kita memberi tempoh pada dia dan kita rifq, berlembut dengan dia, mudah kira dengan dia. Jadi asal masalah ni dalam ayat Quran lah, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang tu, makna kalau orang yang berhutang dengan kamu tu orang yang susah, tak ada duit nak bayar, jadi pada ketika tiba waktu pembayaran, jadi kita pun kata biar dulu lah, tak apalah, kita sebulan lagi ke, aw wada'a lahu, ataupun dia kurang, maknanya hak dia tu buta 100, kita kata tak apalah, bayar 50 ya sudah. Tu wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kamu bersedekah kepada dia, mana mula-mula dia beri hutang, kemudian bila sampai tempoh nak bayar hutang, orang tu tak boleh bayar hutang, dia kata tak apalah, kita beri tempoh panjang lagi, ataupun dia kurangkan. Ni berbeza sekali dengan orang amal riba ni. Orang amal riba ni lewat naik selalu, lewat sikit naik selalu. Jadi syariat nak ajar, nak lawan tu, nak suruh kita ni jadi timbal rasa, memahami keadaan orang, kita ni ada sifat belah kasihan. Jadi Nabi SAW suruh beri tempoh, ataupun kita kurangkan untuk dia, ataupun kita ibrak ni tak payah bayar lah. Jadi daripada sinilah bagi setengah ulama dia kata hak moleknya, kalau orang tu nak pitih dengan kita, dia minta pitih dengan kita, hak mana lebih baik, kita beri hutang kepada dia ke kita sedekah selalu ke dia. Jadi ada yang berpendapat bahawa hak moleknya kita beri hutang dulu kepada dia, kemudian bila sampai waktu dia nak bayar, barulah kita kata tak payah bayar lah. Jadi di situ kita beri hutang mula-mula sekali, kita tolong dia, kemudian bila dia nak bayar tu kita kata tak payah bayar, maknanya kita sedekah. Jadi dua perkara kita dapat. Jadi orang yang memberi tempoh kepada orang yang susah, tak ada duit nak bayar hutang ni, Allah SWT memberi perlindungan pada dia, di bawah arash. Pada hari tiada perlindungan melainkan perlindungan dia. Mana hal ini disebabkan dia bermurah hati dah.
dia tolong orang. Mana orang ni hak berhutang ni, kalau ambil kira keadaan dia tu nak berhutang pun malu juga, dia nak minta pitih. Nak berhutang tu ataupun nak minta saja pitih, malu. Mana bagi orang ada maruah, dia faham hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tak molek kita hak kita nak minta pitih, nak minta sedekah. Jadi setengah orang nak minta berhutang pun dia malu. Jadi kalau orang tu faham keadaan ni, keadaan sukarnya orang yang dia terpaksa berhutang, lepas tu bila tiba waktu nak bayar hutang tak ada pitih pula, lagi dia malu. Jadi kita ni pula berperanan faham keadaan dia tu, kita tolong dia, kita melepaskan hutang dia. Jadi Allah SWT memberi kelepasan kepada kita daripada kepanasan di pada masa, perlindungan kepada kita. Dalam riwayat Muslim, wa fil bab tu an Abi Yasar wa Abi Qatadah, man anzara mu'sira aw wada'a anhu anjahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang memberi tempoh kepada orang yang sukar itu atau melepaskan hutang dia, Allah SWT menyelamatkan itu daripada kesempitan ataupun kerisauan, kegelisahan pada hari kiamat. Sebab orang tak boleh nak bayar hutang ni, dia gelisah. Jadi bila dia tolong menyelamatkan orang tu gelisah di dunia kerana hutang, maka Allah SWT menyelamatkan itu daripada kesempitan di akhirat. Riwayat daripada Abu Mas'ud, Nabi SAW menceritakan tentang umat, salah seorang daripada umat yang terdahulu. Dia ni tak ada amal kebaikan. Cuma dia ni orang kaya. Dia orang kaya. Dia bergaul, mana dia jual beli dengan orang, mana dia hutang. Dia hutang tu hutang pitih kau ataupun hutang barang, bayar kemudian, ambil barang dulu, bayar kemudian, boleh jadi belakang. Jadi bila tiba waktu nak minta hutang ni, dia hantarlah anak buah dia, ghilman, anak buah dia, hamba dia, untuk minta hutang. Jadi bila pergi dekat dengan orang susah ni, dia kata tak ada pitih, biar dululah. Dia melepaskan. Maka Allah SWT kata, aku lebih berhak lagi bersifat dengan sifat pemaaf. Mana sifat ni, sifat molek, akulah lebih berhak sebenarnya daripada dia. Maka hendaklah kamu memaafkan dia. Maknanya Allah SWT kata tajawazu anhu, Allah SWT kata kepada malaikat, lepaskan dia, sebab dia dulu melepaskan hamba aku. Jadi kalau hamba manusia ni ada sifat rahmat, Allah SWT lebih-lebih lagi bersifat dengan sifat rahmat. Ni bukan masalah dia nak rebut sifat Tuhan, tidak. Maknanya sifat ni lebih patut lagi ada pada yang maha kuasa, yang maha rahmat. Berdasarkan kepada sifat dia pencipta, khaliq, rahmat, rahman, rahim, pengampun. Allah SWT lebih mengampunkan hamba dia lagi, berbanding dengan hamba dia. Kemudian di sini Maulana Rashid Ahmad Ganggui dia ada sebut satu masalah, iaitu kata dia falam yujad lahu minal khairi syai', tak ada langsung amal kebaikan dia. Jadi kata dia, kalau satu amal perbuatan tadi, satu amal perbuatan baik, yang mana dia buat tu, mana setengah dia buat benda baik tapi tak ada langsung niat nak dapat pahala, benda tu baik, dia langsung tak ada niat untuk mendapatkan pahala, dan benda tu menjadi kebiasaan kepada dia. Mana hak ni kebiasaan kepada dia ni, untuk memaafkan, melepaskan orang tak ada pitih. Cuma hak dia buat ni tak ada niat untuk mendapat pahala. Sebab dalam kaedahnya la sawaba illa bin niyah, tidak ada pahala melainkan dengan niat. Tak ada pahala melainkan kena niat. Nak dapat pahala ni dia kena niat dulu kerana Allah Ta'ala. Tetapi oleh kerana dia ni, dia buat benda ni,
ala sabili i'tiyad, benda ni menjadi kebiasaan kepada dia memaafkan orang, maka Allah SWT mengampunkan dia. Jadi kaedah ni, apa masalah ni difahami oleh Maulana Rashid. Dia kata dalam hadis ni sebut tak ada langsung kebaikan. Jadi tak ada langsung kebaikan tu maknanya hak dia buat sebelum ni tak ada niat nak dapat pahala. Kalau niat sebagai mendapat pahala, tentu ada dah amalan dia tu. Jadi bila tak ada langsung kebaikan nak dikira sebagai pahala, maka dia diberi rahmat lagu ni, maka dilihat hak dia buat tu memang kebiasaan dia. Jadi di sini satu amalan baik ataupun akhlak molek, ia menjadi kebiasaan kepada orang walaupun dia tak faham pun, tak nampak pun benda ni dia buat lagu ni boleh pahala. Cuma dia lagu tu amalan dia, hak tu pun Allah SWT boleh beri pahala walaupun tak ada niat. Contoh mudah kita kata, kita masuk parking kereta tu, kita masuk betul-betul ting molek, tidak kata masuk dalam garisan orang ke, tak tubik ke, tidak kata parking yalah, mana kita parking cukup-cukup, mana kita buat tu molek lah. Jadi kalau orang mukmin hak faham, dia kata kita buat lagu ni sebagai kepatuhan kepada pihak berwajib ataupun kita tak senyusuh ke orang, niat lagu tu boleh pahala. Tapi orang ni dia disiplin, hidup atas dasar disiplin. Kalau dia masuk parking, dia masuk gitu, tak ada niat pun benda ni akan dapat pahala pada dia, tak nampak. Jadi kira-kira rugilah dia tak niat dapat pahala. Tetapi Allah SWT kalau ikut kaedah ni, kalau benda tu menjadi kebiasaan kepada dia, dia buat lagu tu memang disiplin dia lagu tu insya-Allah dia dikira dapat pahala juga. Sebab kebiasaan. Kebiasaan walaupun benda ni tak ada gapo, tapi dia niat tu untuk mudah orang, ya, sekadar mudah orang, tak, dia tak senyusuh kat orang. Jadi walaupun tak ada niat kerana Allah Ta'ala nak dapat pahala di akhirat, tapi ini termasuk di bawah amal kebaikan dia juga. Ini bab berhubung dengan dalil orang kaya, matlul ghani. Matlul ghani zulmun. Dalil yang dibuat oleh orang kaya itu satu kezaliman, yakni kepada gharim dia, kepada orang yang memberi hutang kepada dia. Jadi di sini hak ni orang panggil idhafah masdar ila fa'ilihi. Mana perbuatan dalih yang dibuat oleh orang kaya, takdir dia, matlul ghani gharimahu, orang yang memberi hutang kepada dia, satu kezaliman lah. Dia ada pitih, dia kaya ada pitih, siapa waktu dia tidak bayar kepada pemberi hutang, kepada pemiutang, dia tak bayar. Jadi dia dalam keadaan dia ada pitih pula, lepas tu dia menyusahkan, padahal orang tu tolong dia. Masa dia susah, orang tu beri hutang kepada dia, tiba-tiba dia balas dengan cara melewatkan pembayaran hutang. Jadi lewat lagu ni pun satu bentuk kezaliman kalau dia ada pitih. Tapi kalau dia tak ada pitih, itu satu keuzuran kepada dia. Jadi hadis ni kira-kira nak imbal dengan hadis berikut ni lah. Takut-takut ada pihak tak apa kita bayar lewat, boleh jadi hak ujung hutang ni dia murah hati kepada kita, tak apalah dah. Jadi pada kiraan kita, penghutang ni maknanya tuan hutang ni dia akan maaf kepada kita. Maknanya dia faham berkali hadis tadi, dua hadis pertama tadi, siapa yang melepaskan orang tak ada pitih ni ataupun orang tu mudah kira, jadi takut-takut dia salah guna hadis tadi, maka mari hadis ni. Imam Tirmizi buat mari hadis ni, mana peringatan kepada orang yang ada pitih. Hak tak ada pitih tu tak apa, dia nak lewat. Hak ada pitih ni zalim kalau dia melewatkan pembayaran hutang. Itu kita panggil idhafah masdar kepada fa'ilihi. Boleh jadi juga idhafah ni idhafah masdar kepada maf'ul. Dolak dalih
akan orang kaya. Mana dalil orang yang berhutang madin kepada da'inuhu al-ghani. Mana dalil yang dibuat oleh orang yang berhutang terhadap orang kaya. Mana hak wi hutang ni orang kaya. Jadi orang hak berhutang ni pula dia tidak kaya. Tapi bila nak bayar tu dia lambat bayar, awak dalil. Itu pun satu bentuk kezaliman juga. Boleh faham juga. Kita faham lagu ni berdasarkan kepada kaedah idhafah masdar ila fa'ilihi ataupun idhafah masdar ila maf'ulihi. Tetapi hak lebih umum dipakainya hak pertama tadilah idhafah masdar ila fa'ilihi, bukan kepada maf'ulihi. Tapi ila maf'ulihi pun boleh juga. Dari sudut mana? Dari sudut boleh jadi walaupun pemberi hutang tu, pemiutang tu orang kaya dah, tapi kadang-kadang dia malu nak minta. Dia berhajat nak guna pitih tapi nak minta malu. Jadi kawan ni pula awak lambat bayar, nanyalah ke dia. Mana boleh pergi belakang. Fa idza utbi'a ahadukum, bila seseorang itu diminta pergi mendapatkan hutang dia tu daripada orang yang kaya, maka hendaklah dia setuju, terima, turutlah. Ni masalah panggil hiwalah, pindah hutang. Mana A berhutang dengan B, A berhutang dengan B. Jadi B ni bila dia minta daripada A bayar balik hutang, dia kata, A pun kata dia kata C tu ada berhutang dengan saya, pergi minta dengan dia lah. Dah pergi minta dengan dia lah. Jadi C tu kaya, maliin ataupun maliyin. C tu kaya, jadi pergi minta dengan dia lah. Maka falyatba', maka pemiutang tadi dia hendaklah bersetujulah dengan permintaan penghutang. Ni orang panggil hiwalah, pindah hutang. Jadi hak pindah tu siapa? Hak jo pindah tu penghutang. Penghutang kata kepada pemiutang, pemberi hutang kepada dia, dia kata minta dengan C itulah. Dia pun ada hutang dengan saya. Jadi bila dia buat lagu ni, jadi hak minta daripada penghutang tadi, bila dia buat pemindahan hutang tadi, dia panggil muhil. Mana hak jom pindah. Jom pindah. Orang yang memindahkan hutang tadi dipanggil muhil. Bila muhil tu kata kepada dain, yakni pemberi hutang dia, pemberi hutang, dia kata minta dengan C tu, maka pemiutang tadi kita panggil muhalun lahu ataupun muhal. Adapun C tadi dipanggil muhalun alaih, mana dipindah ke atas dia. Dipindah ke atas dia. Jadi asalnya hutang ni antara dua orang. Tiba-tiba hal ni dia kata dia minta dengan seorang lagi. Jadi di sini Imam Tirmizi kata, faqala ba'du ahli ilmi idza uhila rajul ala maliyin, idza uhila ar-rajul tu pemiutang, pemberi hutang ataupun dain. Jadi dia tu panggil muhal. Bila dia diminta untuk minta hutang daripada maliyin, fahtalahu, lalu dia pun turut. Maliyin tu maknanya orang ketiga. Fahtalahu, maka dia bersetuju. Faqad bari'al muhil, maka terlepaslah tanggungan muhil. Muhil tu siapa? Orang jom pindah. Jom pindah. Orang jom pindah ni penghutang. Walaysa lahu, tidak boleh baginya, nya tu balik kepada ar-rajul, ayarji' 'ala al-muhil, dia tak boleh nak minta balik. Selepas daripada dia bersetuju tu, dia kata tak berani kawan nak minta dengan dia, dah mau bayarlah kawan tak berani minta dengan dia. Dan mau berhutang dengan kawan tak ada kena mengena dengan dia.
Gitu. Jadi bila dia sudah setuju, dia tak boleh tarik balik dah. Muhil tu tadi bila kawan ni setuju, dia terlepas lah. Mana tak masuk dalam kepala dia dah masalah hutan ni, susah dah. Jadi ini pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Cuma ada khilaf di kalangan fuqaha. Faliyatba' ni hendaklah dia turut terima pindah ataupun dia bersetuju tu. Suruhan ni dengan mana wajib ke ataupun sunat. Kalau zahir ni al-amru lil wujub, maka wajib kepada muhal itu terima pemindahan. Wajib maknanya dia tak boleh tolak. Ini pendapat Ahmad dan juga ahli zahir. Tetapi jumhur ulama mazhab Hanafi, Malik dan juga Syafi'iyah kata amal di sini sunat. Sebab apa? Sebab amal ni dia amal irsyadi. Amal irsyadi bolehlah. Mana ni sebagai memudahkan. Jadi terimalah. Jadi benda ni tidak wajib. Satu lagi sebab tidak wajib ni, sebab benda ni bergantung kepada redha. Sebab dalam bab jual beli ni dia kena ada taradhi. Dia kena ada saling bersetuju. Jadi saling bersetuju maknanya pihak yang terlibat ni dia kena setujulah. Cuma khilaf pula. Khilaf pula di kalangan ulama yang kata sunat dia terima pindahan ni. Mengikut Imam Syafi'i, Malik dan mengikut Imam Syafi'i dan Malik, dia kata ini bergantung kepada persetujuan muhal saja. Muhal saja. Mana tu yang punya hutang. Kalau dia setuju jadi. Tetapi mengikut Imam Abu Hanifah, dia kena dua pihak. Yang ni muhalun dengan muhalun alaih. Mana pihak ketiga pun kena setuju dulu. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Malik kata hak yang ketiga, pihak yang ketiga tu dia tidak perlu kepada persetujuan. Tidak perlu kepada persetujuan dia tu. Sebab apa? Sebab dia kuku mana pun dia dalam keadaan selesa. Hak jadi mudaratnya, terdedah kepada mudaratnya, tu yang punya hutang tadi. Boleh jadi bila disuruhkan kepada yang ketiga tadi dah. Kalau muhal itu tidak setuju dah, dia boleh membatalkan lah. Persetujuan dia tu penting. Takut-takut hak tu muhal itu tak bayar ke dia, nanya ke dia. Jadi muhalu alaih itu tak bayar kepada dia. Tapi muhalu alaih ni kuku mana pun dia tetap dalam keadaan selesa. Selesa maknanya dia tak bimbang, dia kena nanya. Dia itulah berkemungkinan buat nanya kepada orang. Jadi hak jadi tersepitnya muhal itu tu yang punya hutang. Dah dia jauhi hutang, dia pula kena pergi minta hutang dengan pihak ketiga. Bila mana ia pertama tak saya bayar ataupun pindah kepada pihak ketiga. Tapi benda ni kalau dia setuju tak ada masalah. Ni atas persetujuan. Ini orang panggil pindah hutang. Jadi pindah hutang ni zaman ni adalah bank gunalah, terutama kita guna cek. Cek. Mana kalau orang tu dia bekerja dengan satu pihak, dengan satu syarikat. Dia syarikat tu bayar kepada dia dengan cek. Dia tak pitih, maknanya dia tak bayar lagi pitih. Dia cek tu mana surat. Surat ni maknanya dia minta pitih dengan bank. Dia minta pitih dengan bank ni, kira-kira bank tu berhutang dengan syarikat tadi. Ke mana? Sebenarnya bank ni tak ada pitih. Dia orang hak buka akaun di bank tu lah sebenarnya, walaupun dia zahir dia simpan duit dalam bank, sebenarnya dia hutang kepada bank. Bila dia hutang kepada bank, contoh dia buat akaun semasa, dia buat akaun semasa, maka bank pun sebutin buku cek pada dia. Mana ini kira-kiranya siapa-siapa ia ada hutang dengan kamu, dia boleh minta hutang dengan saya lah, saya boleh bayar. Suruh pada saya tolong bayar. Jadi
syarikat tu dia melabur ataupun dia sipar, dia buka akaun dia di satu bank, maka bank ni beri surat kepada dia, cek. Kemudian syarikat ni dia kena bayar pitih kepada pekerja. Jadi dia tak ada pitih, dia malah pergi di bank, maka dia pun sign cek tu dia beri kepada pekerja dia ni. Jadi pekerja ni bawa surat ni, bawa cek ni, dah pergi minta pitih dengan bank. Jadi muamalah guna cek di bank tu, itu termasuk dalam bab hiwalah, mengikut hadis ni lah. Ambil sini. Kemudian hadis, kemudian waqala ba'du ahli ilmi idza tawa malu hadha bi iflasil muhali alaihi, bila pihak ketiga tu jatuh muflis, bila mana harta tu tak ada, harta orang ni tak ada, maknanya malu hadha tu balik kepada ar-rajul ataupun muhal tadi, bi iflasil muhali alaihi, pihak ketiga tu tadi jatuh muflis, jadi nak bayar lagu mana? Falahu, kata dia boleh minta daripada yang pertama, daripada muhil tadi. Sebab mereka berhujah dengan pendapat Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat yang lain, iaitu harta orang Islam ni tak ada binasa, maknanya hak dia tu tak sia-sia. Jadi kalau dia gagal mendapatkan duit dia daripada muhalu alaihi, dia boleh minta balik dengan muhil. Contoh kita kata bank tu tak ada bankrupt, bank tu bankrupt. Jadi pekerja tadi bawa cek ni nak pergi minta pitih dengan bank, dah bank nak bayar, tiba-tiba dia pergi di bank tutup dah, tahu-tahu kerja istiar muflis bank tu. Jadi dia mana kira-kira kita kerja sajalah, tak ada pitih ni, syarikat suruh minta dengan bank, pergi di bank muflis. Jadi kata dia boleh minta dengan syarikat tu semula pitih dia. Jadi syarikat tu kena bayar. Sebab apa? Hak orang Islam ni, harta dia ni tidak sia-sia, tidak binasa. Qala Ishaq kata, ini sama juga tafsir tadi. Hadza, kata dia, ini idza uhila ar-rajul ala akhar, bila seseorang itu dipindah ke atas orang lain. Idza uhila ni kita kena faham lah, ini sirah majhul. Bila dipindah ke orang itu, mana ar-rajul tu muhal ala akhar muhalun alaihi wa huwa yara annahu malik, dia rasa orang itu ada pitih, rupa-rupanya mu'dim, tak ada pitih. Falaisa ala mali muslim tawa, tidak sia-sia harta orang Islam tadi, maka dia boleh mendapat balik daripada muhil tadi, orang yang pertama. Mana di sini hak Nabi sebut mahdiyin tadi, itu kepada orang yang terlibat dengan hiwalah ni, dia kena beringatlah. Bila Nabi sebut ala maliyin, mana orang tu ada pitih, mana pihak ketiga tu tentu dah ada pitih, dia kena pastikan. Sebelum dia bersetuju tu, dia kena pastikan memang orang tu ada pitih. Kalau orang tu tak ada pitih, itu akan naya kepada dia. Jadi kalau kata dia merasakan orang tu ada pitih, rupa-rupanya tak ada pitih, jadi dia tu tidak sia-sia, harta dia tu tidak sia-sia, maka dia kena minta daripada penghutang asal. Kuku mana pun akan terjagalah hak dia tu. Kemudian hak akhir tu lebih kurang juga. Hadis akhir tu sama juga dengan hadis tadi. Kemudian bau majaa fi mulamasah wal munabadzah. Setakat itulah wa akhiru da'wana alhamdulillah.